Tadi ada cerita pasal networking. So walaupun ialah orang kata wanita yang berkejaya, yang dah kahwin, yang dah ada anak-anak, macam mana? Rasanya puan rasa networking ni perlu ke ataupun tidak? Kalau position kita as a pemilik bisnes, perlu. Perlu kan? Tapi kalau kita sekadar pekerja, tak perlu sangatlah. Ya, sebab networking ni maksudnya kita beramah mesra, beramah mesra dengan orang-orang yang mungkin ada kepentingan untuk kita in the future. Okay, so networking ni penting kalau you are pemilik bisnes, kerana kadang-kadang kita perlukan mereka ni untuk sesuatu perkara. Contohnya katalah kita kenal dengan orang yang owner transport. Kan, one day kita perlukan, macam kita mesin kita perlukan transport kan. Contohnya kita nak bawa daripada point A ke point B, ataupun kita nak import. Jadi benda tu melibatkan logistik. So kalau kita kenal owner yang memang ada company logistik, mungkin boleh kau team, boleh dapatkan harga yang lebih reasonable ke, ataupun boleh dapatkan package yang lagi murah ke berbanding yang dekat luar. So bagi saya networking tu sangat penting lah untuk owner business. Selain daripada tu, mungkin melalui mereka ni kita boleh dapat banyak tips. Contohnya macam saya pernah join satu networking session ni, saya jumpa beberapa owner yang buat franchise. Franchise. Jadi kita boleh dengar isu dia dan apa solusi untuk permasalahan tu. So networking ni penting lah.